Kita panggil kecerdasan minda, kecerdasan intelektual. Sebab rata-rata kalau kalian sebut SSG bagi yang baru kan, SSG pada hari ini dia bukan calang-calang tau. So kalau you tengok background masing-masing ni, memang masing-masing ni background yang strong. Kalau kalian sendiri pun, kalau kalian dapat resume pun memang kita pilih. Betul? Kita ada orang master, kita ada orang Jordan, kita ada orang MRSM. Betul tak? Betul tak? Kita ada orang MRSM, kita ada SBP, Gumba, rating nombor 1 untuk SKM result. Okey. So bukan calang-calang. Pun boleh juga. So nak cakap ni, nak cakap ni background SSG bukan calang-calang. So kita ada lecturer, betul? Bukan calang-calang. Sebab apa? Kami leader-leader kami pilih siapa yang masuk. So kalian rasa kita tahulah background sahabat-sahabat kita, kos apa semua, terima pada kos apa semua kan. Okey. Bila kita masuk di alam pekerjaan, lebih-lebih lagi dunia perniagaan. IQ bukan tak penting tau, tapi dia perlu dikombinkan dengan EQ. So hari ni Kak Lin anggaplah hari ni mungkin Kak Lin ada nak menegur okey. Daripada EQ, bila kita sebut EQ bahasa Melayu kita panggil apa? Yes, kecerdasan emosi. Bisnes kita mementingkan kecerdasan emosi. Sebab apa? Zaman belajar, yes, IQ first. Tak ada benda lain pun okey dah. Betul? Yes. Tapi bila you all di alam dunia perniagaan, you all kena combine dengan EQ. Tak ada EQ, banyak yang budak-budak pandai pun boleh drop dalam bisnes. Bisnes dia tak menjadi, bisnes tak berjaya. Kadang cakap tu terang. Dia cakap terus terang. Sebab apa? Ramai yang gagal untuk menggabungkan dua benda ni. Okey. So kita pasang video dulu, Bisa? Alright, sementara Gigi nak masuk celah ni juga ni Kak Lin. Okey. So kecerdasan ataupun kecerdasan emosi sebelum diorang tengah ni. Boleh tak? People with high emotional intelligence don't just listen to words, they listen to everything unspoken. They read energies, moods, body language, and small things like the look in your eyes. They may not say a lot, but they do notice everything. You'll have a very hard time hiding your true colors from them. It's not just about what they observe, it's also about what they feel. They can absorb the emotional atmosphere of a room and can often tell when something is off without needing any sort of explanation. To them, every interaction is layered with meaning, and they take the time to process not just what you say, but who you truly are. Okay, so ni kita ada apa? Kecerdasan emosi ataupun EQ ni macam mana kita dapat berinteraksi dengan menggunakan emosi. Kita macam mana keupayaan kita untuk merasa emosi orang-orang di sekeliling kita. Kan? Kali bagi contoh, seperti dalam dunia bisnes, dalam dunia takaful, kali bagi contoh. Kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang dengan emosi leader-leader kita. Dengan emosi kapten-kapten kita. Betul tak? Kadang-kadang kan? Bila ada meeting contohnya, mungkin kita terlepas pandang untuk ambil mudah. Tak pergi. Dan itu maksudnya kita nampak macam mudah tau. Itu adalah tanda-tanda EQ yang rendah.
Kita tak harap you all terima ilmu ni. Sebab ilmu ni jarang-jarang orang perasan. Sebab sama belajar kita IQ kan, result A ni tu dah biasa, benda tu nampak. Tapi bila datang pada bidang pengajaran, sebab dia tak ada ABC tau kan, so dia mudah terlepas pandang EQ. Jadi kita rasa tak apalah, tak penting semua tu. Yang penting aku pergi, sebab aku kat sini bukannya makan gaji. Betul tak? Kita kat sini bukan makan gaji. So leader pun nak buat apa? Bukannya leader boleh tarik gaji aku. Jadi tak ada drop dia punya EQ, keupayaan untuk memahami perasaan emosi sekeliling tu. Tak ada. Kan? Kak ni bagi compare, bagi yang Kak ni tengok yang EQ dia tinggi adalah ramai juga dalam SLG ni yang EQ dia Kak ni tengok tinggi. Di mana kita WhatsApp tu reply, kita call terus angkat. Kan? Kalau miss call pun dia call balik. Maksudnya apa? Dia ada keupayaan untuk memahami emosi orang lain. Dia powerful. Orang-orang ni memang powerful. Serius kan cakap. Orang-orang inilah kalau dikenal bentuk memang sukses. Okay. So dalam kecerdasan, the best. Okay. Dalam kecerdasan emosi dia ada 3 bahagian. Satu, self, kita biasa dengar. Self awareness. 2, self management. Yang ketiga, betul-betul termasuk dalam tu. Okay. Yang ketiga, empathy. Dia ada beberapa lagi lah, tapi tak ada ambil 3 ni lah. Saya nak bayangkan takut yang lupa pula. Kita ambil kat kali ni, ambil 3 yang first. Self awareness, self management dan juga self awareness. 17 tahun yang lalu, 17 tahun yang lama lah kat dalam bidang ni bagi sangat lama dah. 17 tahun yang lalu, di kala itu Kak Lin berusia kan? Di kala itu Kak Lin berusia, nak cakap kita tahu campur pula. Kita lah nama kita orang 26 tahun. 26 tahun bila Kak Lin menjejakkan kaki di Prudential BSN Takaful, self awareness Kak Lin tinggi. Di mana Kak Lin tahu apa objektif dan tujuan Kak Lin berada di sini. Self awareness. Kadang-kadang bila orang kata self awareness, okey, self awareness memang aku suka, aku tengah buat, memang aku tahu, aku tengah bisnes memang aku tahu. Tapi sedalam mana, sejauh mana, sekuat mana you all tahu objektif dan tujuan you all berada di sini. Sebab apa? Kalau you all tak tahu, you all sedang mensia-siakan setiap hari dan setiap saat you all kat sini. Saya nak cakap. Masa Kak Lin umur 26 tahun, tak kira apa sekalipun dugaan, ujian yang datang, Kak Lin tahu, Kak Lin fokus, Kak Lin tahu apa hala tuju Kak Lin. 17 tahun yang lalu, Kak Lin pernah menjadi year 1 consultant. Kak Lin pernah menjadi orang baru. Okay. So hari ni Kak Lin ada beberapa video juga untuk, sebab Kak Lin tahu tajuk ni kadang-kadang agak tinggi untuk sesetengah orang. So Kak Lin selitkan juga dengan video supaya orang lebih clear, lebih faham. Okay, silakan Lisa. Bila kita bekerja ni ada 3 tujuan kita kerja. Siapa yang bekerja kat 3 tujuan ini, di hari kiamat wajahnya macam bulan purnama. Yang satu, dia bekerja istighfafan anil masalah. Dia bekerja supaya dia tidak menjadi orang yang meminta-minta. Tuan-tuan, kita bekerja ni supaya kita berdikari, tak minta pada orang. Walaupun gaji kecil, walaupun gaji tak banyak Ustaz, alhamdulillah, janji saya tak minta pada orang. Nombor 2, wasa'yan ala ahli, untuk dia tanggung ahli keluarga dia. Yang ketiga, untuk dia bantu jiran sekeliling dia. Siapa-siapa yang bekerja atas 3 benda ini, maka Nabi kata akan dibangkitkan dia di hari kiamat, wajahnya berseri-seri macam bulan purnama. Masya Allah. So siapa nak wajah dia berseri-seri di hari kiamat? Malah pula di sekarang ni bukan, di dunia pun dia nak
wajah dia dah berseri-seri. Siapa angkat tangan? Kan? Betul tak? Kan? So Allah kata apa? Bekerja rajin. So maksudnya dalam bisnes kita ni, kita kena faham apa objektif kerja kita. Macam Kak Lee contoh Kak Lee lah, sebab mudah untuk you all faham kan? Okay. Dulu Kak Lee mula-mula masuk as year 1 agent. So Kak Lee makan berapa pinggan masa tu? Satu pinggan. Okay. So 17 tahun kemudian, di tahap sekarang, okay, Kak Lee makan berapa pinggan? Separuh, makin sikit pula, betul juga kan? Okay. Kak Lee masih makan satu pinggan. Tapi apa beza dia? Yes, Kak Lee boleh bagi berpuluh-puluh pinggan pada orang lain. Sebab objektif kerja Kak Lee jelas. So kalau kita bekerja bertahun-tahun sekadar cukup untuk kita, isteri ataupun suami dengan anak-anak, Kak Lee rasa no point. Kita kerja tak cukup kuat. Clear. Cuba kita tanya diri kita sendiri, mungkin yang atas year 3. Yang atas year 3. Kan, cuba you all fikir balik. Daripada income yang you all dapat daripada bisnes ni, Prudential, kan, berapa orang yang mendapat termanfaat daripada income you all setiap bulan? Tanya diri sendiri. Berapa orang? Saya, suami dan isteri, anak-anak, tu je. Mak, ayah, tu je. Kan? Kalau Kak Yin yang 8S6 confirm dah banyak dah, dah berderet dah, berapa orang? Ramai dah. Tak masuk yang lain lagi tu. You all berapa orang? So maksudnya kerja belum betul-betul kuat. Kak Yin kerja kuat. Sebab objektif Kak Yin jelas. Kali nak banyak memberi tu. Kan kita banyak dengar kan ustaz-ustaz cerita kan, manusia sanggup nak bangkit balik untuk bersedekah. Untuk bersedekah. So inilah yang kali masukkan self-awareness, kecerdasan emosi. Dia bukan IQ semata-mata. Sebab tu kalau Kak Lin dengar lah kat sini, kalau nak, oh Kak Lin, dia, saya rekrut dia Kak Lin, dia straight A dia ni. Tak cakap benda tu. Kak Lin sangat faham. Belum tentu yang straight A ataupun yang IQ tinggi boleh berjaya dalam dunia perniagaan. Sebab dunia perniagaan dia perlukan kestabilan emosi, kekuatan emosi, kefahaman emosi orang-orang di sekitar. Berapa ramai dekat sini yang kita faham betul emosi dan perasaan leader-leader kita? Berapa orang? Kan? Kadang-kadang mungkin dengan leader kita tak update pun apa-apa. Sedangkan kita tahu orang itu nak membawa kita. Saya cakap dengan you all, orang yang jujur, orang yang jujur betul-betul nak kita sukses, yang betul-betul nak kita sukses, dia 3 orang je. Ni Kak dapat daripada sini Kak Lina, kalau ikut kesalah kan, nanti you all nilai lah. Yang betul-betul jujur nak kita sukses. Mak, ayah, guru. Ni memang tak ada, dia tak ada. Tak ada apa dah, dia tak ada. Tak apa, dia tak ada apa? Kepentingan. Dia tak ada kepentingan. Ibu, ayah, guru. So inilah orang yang dia memang nak you all sukses tanpa syarat. Dia sayang you all tanpa syarat. Kan? Tapi kerap kali kita mengabaikan 3 orang. Sedih tau. Kan? Tengok mesej tu ada, tengok tak pernah, tak payah. Tapi orang inilah kita dah menggagalkan perasaan orang yang betul-betul serius nak sukses. So boleh tak hari ni Kak Lina, you all betul-betul clearkan you all punya self-awareness. Aku dah kata sini, aku bekerja. Aku tahu objektif aku bukan setakat nak makan satu pinggan untuk diri aku, tapi aku nak bagi banyak pinggan. So pastikan setiap bulan you all boleh senaraikan siapa. Kak Lina adik-beradik, Kak Lina memang bagilah. Kak Lina memang bagi allowance every month apa semua kan. Kadang-kadang kita manusia biasa kan, kadang-kadang kita ada juga berlaku stuck dengan hidup kita kan. Nah, so kalau Kak Lina rasa bukan stuck lah, kita rasa macam dia bukan tak sebut stuck sebenarnya.
Energi tak sampai. Kan Kak cakap kali sama je macam you all. Tak ada beza, kali sama je macam you all. Dan bila rasa macam energi tak sampai tu, cari account number, bagi cari account number. Sebab kalian tahu itu adalah objektif kalian kerja kat sini. Kenapa nak simpan? Kenapa nak hadkan? Sebab Allah bagi. Kita bagi orang, Allah bagi. Kita buat baik dengan orang bukan kita nak balasan baik pada orang tu, betul tak? Ada setengah orang, dia buat baik dengan orang, dia nak balasan daripada orang tu. Tu EQ rendah. Dia kan kalau sebut EQ rendah, dia okey sikit kan? Kalau sebut IQ rendah, saya nak marah kan? Sebut IQ rendah, dia rasa nak marah kan? IQ rendah okey lagi lah, emosi kan? Kan? So benda ni orang kena faham tau. Kita buat baik dengan orang, kita nak sama buat baik kita. Bukan orang tu tau, Allah Ta'ala buat baik kita. Kita memberi pada orang, kita bukan nak orang tu balas balik kita, nak Allah Ta'ala memberi pada kita. So yang kedua, okay, kita self awareness. Kita dah faham kan kita nak kaya kat sini? Simple lah. Kalau tadi kita simple lah, kita nak kaya kat sini, Imran. Kita nak kita nak kaya. Tapi orang ambil dah semua secara keseluruhan tau apa kakak cakap tau. Masa kita keluar kata saya tak nak ada kat sini, mak sebab sini dia cerita pasal kaya je. So apa yang Kak Lin cakap? Apa yang Kak Lin cakap boleh nak you ambil secara keseluruhan. Jangan ambil sharp lah sebab Kak Lin bukan motivator. Kalau motivator ayat dia cantik sebab dia dah biasa guna di setiap sesi seminar dia. Lepas tu ayat dia tersusun cantik. So ayat kita orang leader-leader ni memang tak cantik. So you kena pandai ambil secara keseluruhan. Okey. Yang kedua apa dia? Self management. Okey, apa maksud self management? Pengurusan diri. Ramai orang kalau kita tengok orang dia nak urus masa, betul tak? Kita boleh ke urus masa? Tak payah urus masa sebab masa dia tetap 24 jam. Tetap meeting banyak tu, tetap kita akan buat COD time tu, tetap itulah masa kita jumpa orang untuk appointment. So kita kena urus diri kita. Urus diri kita. Saya cakap kat you all ada 3 benda tau. So ada 3 benda yang boleh menjatuhkan darjat kita. Kak Lin jarang-jarang cakap benda ni sebenarnya sebab kadang-kadang kita tak sampai hati juga nak cakap kan. Tapi apa-apa info yang Kak Lin tahu, apa-apa knowledge yang you anggap apa yang Kak Lin cakap ni sebagai seorang mak, sebagai seorang ibu. Senyum dah, nak sanggup nak dengar ni dah. Okey. Okay, ada 3 benda yang boleh menjatuhkan darjat kita, pride kita, maruah kita. 1, apa dia? Boleh ke Kak Lin cakap ni? Boleh. Tak apa kalau ada yang kita kena pun tu dululah. Bukan hari ini dan ke atas dulu. Okey. Malas boleh menjatuhkan darjat kita. Orang tengok pun Kedua apa dia? Suka bertangguh pun boleh menjatuhkan darjat kita. Yang ketiga apa dia? Tak punctual, lambat. So Kak Lin pun tak nak cakap benda ni kan, tapi betul. 3 benda ni memang kalau kita buat dia boleh menjatuhkan martabat kita, dia boleh menjatuhkan darjat kita. Orang tak heran, orang tak nampak, orang tak ada. Kita bila orang tak respect kita marah. Betul tak? Tapi kita tak ada value yang untuk orang, tahu tak? Yang untuk orang pandang juga respect. Sebab tu Kak Lin seboleh-bolehnya Kak Lin memang sangat elak untuk 3 benda. Sebab orang kan kami cakap you. Sebab dia baca. Okay. So malas, suka bertangguh dan juga tidak punctual. Nampak pun tak kemas. Okay. So lepas ni kita ada kuarter 2, ada lagi 2 bulan lagi. Kan? Kuarter 3 dan kuarter 4. Cuba latih diri untuk manage diri betul-betul. Self management, pengurusan diri. So tak payah nak busy nak buat pengurusan masa, tak payah. Sebab masa tu memang dah ada kat situ dah. Kita yang kena uruskan diri kita. Kan? Lepas tu kalau kita tak pandai uruskan diri kita, apa jadi? Kan? Apa jadi? Masa membazir satu, kita tak dapat buat apa yang kita suka. Tu Kak Lin tak boleh. Kak Lin ada benda-benda Kak Lin suka buat.
Contohnya main piano. Contohnya makan kopi. Kopi takkan kita nak minum kopi nak buat kerja. Tak rock lah. Kan? Kalau minum kopi saja. Kan? Tapi mungkin ada di bilangan kita, you all tak dapat buat apa yang you all suka buat. Sebab self-management fail. Dia nak buat benda-benda yang dia suka pun, dia rasa tak sampai. Sebab apa? Sebab benda yang sepatutnya dia buat, dia tak buat. COD ke, appointment ke, tak call. Jadi dia nak buat benda yang best pun, dia tak boleh tipu diri dia. Dia tak kali kesian. Kan? You all rasa macam, dia rasa okay lah nak minum kopi lari, nak santai-santai, nak pergi spa, nak pergi mana? Kalau mau baik mana? Kan, nak pergi facial ke, nak tenang-tenang, aman-aman kan? Nak pergi London ke kan, nak pergi overseas, tak apa lah. Kan? Tapi hati tenang tak? Tak tenang. Hati tak tenang. You all boleh tipu orang lain tau, tapi saya nak cakap, you all jangan tipu diri sendiri sebab kesian. So manage diri betul-betul supaya you all dapat buat apa you all suka. Dan juga inilah rahsia kenapa orang yang berjaya dia makin berjaya, sebab dia tahu tau. Dia tahu macam mana. Kan? Tapi orang yang tak berjaya, orang yang murung, dia makin tak berjaya dan dia makin murung. Sebab apa? Sebab dia dah terlalu mahir untuk murung. Dia dah tahu cara untuk murung. Dia dah tahu cara untuk tidak berjaya. Dia dah terlalu mahir. Kalian macam cakap dekat tim Kak Lina, apa masa kita gathering kan? Kan cerita pasal apa? Ingat tak kalian cerita pasal apa? Masa tu? Banyak. Nisa ingat? Cerita pasal apa? Yang mana satu? Yang Dr. Mahathir tu? Kan? Kan? Okay. Kalian bukan orang politik ya? Kalian tak masuk pasal politik kan tak ada, tapi bila kalian tengok dua nama ni, dua tokoh ni, dia rajin bekerja sampai sekarang. Dr. Mahathir kan? Anwar Ibrahim. Kan daripada dulu sampai sekarang, macam tu lah dia. Kan? Berfikir, memperjuangkan sesuatu. Terus berjuang, dia tak kira dia macam mana akhirnya mungkin menang, mungkin kalah. Dia macam tak peduli semua tu. Tapi dia tahu dia berjuang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Sampai sekarang umur apa kat 70, 80, 100 tahun kan? So you all rasa masa dia bayar you all 30-40 tahun, you all rasa macam mana tenaga dia? Kudrat dia? You all rasa macam mana? Wan rasa macam mana Wan? Dia orang masa umur 30-40 tu rasanya macam mana? Ada apa? Rasa dia orang macam mana? Lagi gila kerja dengan tenaga, dengan kudrat untuk dapatkan hasil yang macam tu sekarang. So, you all boleh bayangkan tak? You all 60-70 nanti macam mana kalau sekarang macam ni? Kan? Kita boleh bayangkan tau. Kita boleh bayangkan dah kalau you all asyik negatif, asyik tak nak kerja, asyik fikir bukan-bukan, asyik nak fokus pada nak happy-happy je. Kalian tak tahu lah apa happy-happynya, sedangkan kalian tahu yang membuat you all happy adalah kerja. Result dalam kerja akan membuat you all happy. Sebab dalam bisnes ni, dia tak ada istilah family first, kerja second tau kalau you all perasan. Dia tak ada tau, Islam tak ada leader kat ni kan? Dia tak ada istilah, family first, macam mana pun tolak appointment, aku kena attend family first. Dia tak ada you all. Family dan juga kerjaya datang sekali. Sebab you all punya family, makan you all beli pakai daun ke? Dan anak you all pakai pampers apa semua beli pakai sistem butter ke? Tukar dengan hijab kat rumah. Kan, you all bagi nak belanja mak ayah pergi travel ke, pergi beli barang dapur ke, you all beli dengan apa? So macam mana boleh kata family first, kerja second? No, sekali. Dia datang serentak. Cuma kadang-kadang
bagi orang yang beralasan kan, tak apalah ni, hari Sabtu nak tolak appointment dengan family. You tengok betul kan, sama ada betul sebab family ke atau sebabnya you all yang sebenarnya kita lah, kadang kita pada kira ke, kita yang tak nak keluar. Betul tak? Kan? So lepas pada hari ni Kak Lia harap kita betul-betul tengok, kontrol diri kita. Jangan merendahkan lagi darjat kita. So kita yang mendropkan darjat kita. Tengok orang-orang yang apa ni, yelah, kadang-kadang orang kata apa, Kak Lia bukan orang politik, tapi Kak Lia puji juga sebenarnya orang-orang politik ni. So Kak Lia dahsyat lah orang yang punya perjuangan tu sampai umur berapa sekalipun masih boleh berfikir, masih nak fikir, masih nak menyelesaikan. So kalau you all nak hasil you all pada umur 40, 50, 60 terus bersemangat, terus bertenaga, itu adalah result yang 20, 30. Kalau Kak Lia mungkin level tak sampai level diorang lah, level yang biasa-biasa yang you all tengok ni. So ini adalah pembentukan habit daripada Kak Lia umur 26 tahun yang lalu. Zaman belajar yang lalu. Zaman belajar pun alhamdulillah 3 pointer di Senayan. Alhamdulillah. Tapi IQ, still IQ. So dah tak ada cerita dah. So kalau orang sini daripada sekolah yang cemerlang, result yang cemerlang, itu semua adalah sejarah. Hadapilah kenyataan. Tak mustahil yang SPM tu yang lebih boleh cross, lebih laju daripada yang CP. Jangan hidup berdasarkan sejarah, terlalu sejarah. Kan? Untuk Kak Mai MRSM tapi membuktikan IQ tinggi, EQ tinggi. Kak Mai kalau Kak Lia WhatsApp, reply terus. Kalau sekarang okey sikit lah. Kalau Mak, kalau Atirah dengan Mak dulu, kalau Kak Lia mesej, Kak Lia kenapa Kak Lia cuaknya saya? So macam tu sekali lah, sekarang dah okey sikit kan. Patang Kak Lia mesej, kenapa Kak Lia? Okey, so clear okey. So kita pergi, kita tengok satu lagi video. Okey, kejap. Bisa bangun tu di antara sekian malam pun Bila kita bekerja. So ini saya nak tunjuk macam mana Islam menyusun diri kita untuk cara untuk nak self manage. Sebab kita tak cakap susun masa atau masa kan, kita nak susun diri, pengurusan diri. So memang Kak Lia, orang kata apa, Kak Lia sukalah apa yang Islam dah aturkan untuk kita urus diri kita. Okey, silakan Mek. bangun tu di antara sekian malam, khususnya yang mendekati kepada subuh seperti yang malam terakhir, itu sentuhannya ke jiwa menjadi kuat dan keingatan itu dahsyat. Kalau pengen lihat risetnya orang barat ya tentang bagaimana bangun menjelang subuh itu ya di sepertiga malam, silahkan cek risetnya. Suasana yang paling menenangkan, meneduhkan, membuat konsumsi berpikir itu sehat dan cepat memahami sesuatu, itu waktunya. Dan kita punya ilmu. Kita yakin. Ya ternyata diminta tahajud itu bukan hanya diminta bangun malam supaya pintar, ya? Supaya emosi stabil, supaya tenang, supaya terkoneksi tinggi dengan Allah. Puncaknya apa? Ini supaya dapat solusi. Pengetahuan apa? Ingin bahagia, Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka akan selalu bahagia. Okey. So untuk kita menjadi orang Islam tau. So apa ada susun cara pengurusan diri kita. Kan? Okey. So bermulanya hari kita adalah sebelum subuh. Betul tak? Tapi yelah kadang-kadang yang mana ada anak kecil ke, yang mana ada aktiviti quick point mungkin terlajak. Tapi tolonglah biasakan diri mulai hari ni jangan tidur lepas subuh. Jangan tidur lepas subuh. Sebab apa? Kenapa kita cakap jangan tidur lepas subuh? Sebab apa? Rezeki tak masuk kan? Kalau kita dengar orang cakap rezeki tak masuk punya je, klise yang bunyi rezeki tak masuk, benda yang kita biasa dengar. Tetapi itulah dia. Betul tak?
Sebab yang kedua, rezeki tak masuk. Sebab yang pertama tadi. Kenapa dia cakap jangan tidur lepas subuh? Kenapa? Sebab yang pertama. Kenapa? Sebab kalian kesian kat you all tau. Sebab apa kalau you all kalian tak bagi kesedaran, you all tak perasan apa yang you all buat. Sebab apa tau? Yang sebab yang pertama, sebab you all dah tak layak untuk tidur lepas subuh. You all umur berapa dah? Suka kat amat tak? Ya Allah, berapa dah? Nak tidur lepas subuh lagi ke? Tak apa lagi ke? Zaman sekarang dah sekolah tengah tidur lepas subuh. Kan? You all tak nak ke? You all tak nak ke tadi kan video pertama dia kata apa? Bila kita bekerja ikut masa wajah kita berseri-seri you Aziz. Kan? Nama lagi? Udi. Berseri-seri. Kan? So macam mana you all boleh tak nak wajah berseri-seri tu kalian tak faham? Nak juga tidur lepas subuh. Kita dah tak layak dah you all. Kita dah tak layak tidur lepas subuh. Umur kita berapa dah? Kubur kata mari ya. Kenapa sangatlah pula kita kan? Taklah kan? Tapi nak cakap kita tak layak dah untuk tidur lepas subuh. Bagi anak-anak kita lah tidur lepas subuh. Anak kat ni pun kalau 7.30 tak keluar lagi bilik kan kena tutup. Dah keluar. Bising lah mama ni. Tak apa keluar. Ni kalau nak buat apa ke, nak main game ke bang, buatlah. Asalkan jangan tidur. Tapi kan terlepas juga fun bagi kita kan. Kan tidur lepas subuh. Sebab kan kesian kan, bila you all tidur lepas subuh, energi semua drop. Serius. Energi punya drop, muka muram, muka murung, IQ tidak berfungsi, EQ lemah. Dan you all buat benda tu setiap hari berminggu. Kesian diri. Kesian diri you all dapat bertuan kan. Kan? You all tak pandai jaga diri. Self-management, you all tak pandai jaga diri. Jaga diri. Sebab pendidikan yang Allah dah bagi tu tak sempurna Allah bagi. Dengan akal kita, dengan fikiran kita. So, jaga sebaik-baik. Okay. So, last apa dia? Empathy. Okay, so empathy apa dia? Sekejap lagi kalian suruh ulang sebab Abang Isa bagi kat dia masa banyak lama sangat. Sekejap lagi kat dia soal ni. Okay. Okay, empathy okay, adalah keupayaan untuk kita mengurus ataupun kekal tenang di bawah tekanan. Yes, pressure. Kali ulang sekali Keupayaan untuk kita menguruskan emosi kekal tenang di bawah tekanan yang tinggi. Siapa rasa dia lah orang itu? Siapa dia lah yang mungkin empathy yang sangat tinggi tu? Tak kira kena macam mana pun dia tetap maju, jalan, harum, terbalik, tertukang, apa semua pun harum. Okay, so kita nak minta 5 volunteer lelaki. Bukan apa yang senang Okay. Okay, 5 orang. Bukan apa yang senang. Good. Good. Okay, so kita ada Nazmi. Ana. Okay, bagi dia orang satu. Okay. Alright, okay. So sementara diorang ni akan melipat kapal terbang kertas. Okay, so kali minta orang-orang yang berada di sini dan juga di sini minta alih ke dalam sikit. Boleh berdiri dulu lah, yang belah sini dengan belah sini boleh berdiri ke sana. Sebab takut, sebab dia nak buat kapal terbang takut berlaku pelanggaran. Berdiri maaf. Okay. Alright. Okay, masukkan kursi. Okay, so yang mana buat kapal terbang? Tidak kapal terbang kan? Buat gila ke berapa? Salah, ambil lah. Semua nak sambil terbang. Tapi kami dah jadi kapal lah. Kapal terbang, bukan sampan tau. Okay, kita bagi laluan sikit. Nisa, Wang Nisa, Sufi, Syawal, Farhan, ke tepi. Takut berlaku pelanggaran. Anak-anak